Nur Fariza Hazain berusia 39 tahun berkata dia menjaga anak saudaranya Muhammad Firdaus Aiman Zainun berusia 24 tahun seperti anak sendiri sejak kecil. Arwah tinggal bersama datuk dan neneknya di Kampung Titi, Tok Bandar selepas dia berpindah ke Pulau Pinang, sementara ibunya yang menetap di Langkawi mempunyai masalah kesihatan. Arwah juga merupakan anak sulung daripada 4 beradik dan pernah kehilangan adik kedua dalam kemalangan pada 2013. Menurut Nur Fariza, arwah dikenali sebagai seorang yang baik, rajin bekerja dan amat rapat dengannya sehingga memanggilnya ibu serta dianggap sebagai harapan keluarga untuk menjaga datuk dan nenek yang sudah uzur. Pada petang sebelum kejadian, arwah sempat membuat panggilan video memaklumkan rumah dimasuki air akibat banjir sebelum membuat laporan polis seperti yang diarahkan oleh majikannya sebelum keluar makan bersama 5 rakannya. Arwah yang bekerja sebagai operator kilang maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala dan anggota badan kira-kira jam 10.20 malam apabila motosikal yang ditungganginya bersama seorang rakan dirempuh dari arah bertentangan oleh sebuah pikap polis di persiaran Wawasan Perlis ketika mereka dalam perjalanan pulang. Jenazah arwah dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Rustar untuk proses bedah siasat. Ketua Polis Daerah Kangar, Asisten Komisioner Yusharifuddin Muhammad Yusof mengesahkan seorang anggota polis ditahan berhubung insiden itu. Seorang lagi mangsa, Alif Nur Hakim Ali Jasri berusia 25 tahun cedera di muka dan dirawat di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Yusharifuddin memaklumkan bahawa anggota terlibat sedang melakukan rondaan ketika kejadian berlaku. Siasatan awal mendapati terdapat unsur kecuaian dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian dengan memandu secara melulu atau membahayakan. Nur Farizah enggan mengulas lanjut mengenai penahanan anggota polis tersebut, namun memaklumkan saksi mendakwa kenderaan polis berkenaan memasuki laluan bertentangan sebelum melanggar motosikal mangsa. Beberapa video kemalangan turut tular di media sosial. Keluarga berhasrat mengambil tindakan undang-undang dan menuntut siasatan telus serta keadilan bagi pihak arwah. Jenazah Muhammad Firdaus Aiman telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Surau, Utan Aji, Kangar Perlis selepas solat asar pada 26 November 2025.